My barang dah sampai. Banyaknya. Macam mana nak ambil? Tinggi. Sabar jap. Hi guys. Welcome back to my channel. After so long nak tak buat unboxing video and tak buat Shopee haul. So now I'm back with my Shopee haul. Tapi barang-barang ni tak semua lagi tahu sampai. So risau bunyi apa. Satu. And then kita ada yang kedua. Oh ni berat sikit. Ketiga. This is mine. Oh tak, ini ibu punya. Salah. Okay, kita ada satu, dua. This is mine. Tiga. Empat. And that sebenarnya tengah tunggu lagi barang. Ada one huge item belum sampai. Jom kita unboxing guys. So the first one, kita ambil paling kecil dulu lah Oh, ini adalah inai. Siapa yang kenal Nat memang suka pakai inai. Okay, nanti semua link-link ni nak letak dekat bawah. Okay, nak beli dua. So this, sebab Nat ada lagi inai, dia dah nak habis lah. So ada dua, satu warna red, satu cherry. Yang red tu yang dah nak habis, yang cherry tu banyak lagi. So nak top up, dah lah beli kan, nak save postage, nak ambil yang mix red, special mix red tu saya. Ni satu. Lepas tu kalau korang nak inai korang cantik kan, korang kena ada base. Nak nampak inai tu tak bercapuk and dia tak ada tutul macam sekarang ni nak pakai inai. Tapi dia bertun tau, sebab masa nak pakai inai ni masa raya, malam sebelum raya lah. Tapi nak punya base ni dah habis. So nak order memang dah tak sempat lah no. This is base inai. Korang kena pakai ni dulu. Tak payah basuh pun. Korang pakai dalam 5 minit macam tu. Dah koyak. Korang pakai dalam 5 minit dekat kuku. Lepas tu korang lap guna tisu je. Ni korang terus pakai inai. So dia punya colour akan jadi cantik gila. And second item. Second item ni nak tak tahu apa benda. Okay, unboxing sama-sama. Oh, ini adalah hanger tudung. Kalau siapa yang ingat unboxing Shopee haul Nat yang first, video awal-awal dulu, video kedua, ketiga macam tu kot, Nat ada buat Shopee haul, Nat ada beli. Tapi tak cukup. Kita perempuan, walaupun ada satu kepala, tapi tudung wajib banyak. Kan. So Nat beli yang size M, which is 17 cm. Just nice, dia 17 cm. Tapi kenapa macam lebar Dulu nak beli 17 cm juga. Tapi kenapa yang ni macam lagi besar je? Kenapa macam lain? Tak guys, sama-sama betul. Okay, tada, ini yang sebelum ni. Okay, sama. So maksudnya memang 17 cm. So nanti kita akan masukkan balik dekat dalam. Kita akan susun balik dalam almari. Okay, itu barang yang kedua. So, barang yang ketiga. Oh, takutnya nak buka yang ini. Sabar-sabar, kita buka yang ini dulu. So, this one. Ini adalah pull out rack. Another one, this one. Depan ni adalah trousers hanger. I think automatic feeder ni, dia ada macam bagi something tau dekat dalam ni. Sebab lah tiba-tiba ada benda like benda bulat-bulat ni keluar daripada sini, nampak tu. I don't know lah apa yang kat dalam ni. Actually hari tu sebelum raya lah, Nat ada declutter almari Nat. Tapi Nat tak buat video sebab masa tu Nat tengah tak ada mood nak buat video. Nat declutter banyak gila baju. Sebab Nat suka menyimpan benda-benda yang ada sentimental value, yang ada memories. Baju sekolah Nat banyak gila nak simpan. T-shirt lah, baju t-shirt, baju jersey,
baju rumah sukan dan everything, nak simpan. But then tak tahulah kenapa hari tu sebelum raya nak rasa macam nak let go everything. So here, this one my pull out rack. I need ayah untuk tolong pasangkan sekejap lagi. Ni nak beli yang 51 cm sebab my almari boleh fit for 51 cm. Mula-mula nak ambil yang paling panjang like 56 cm, tapi tu dah terjulok keluarnya. Tak boleh, so kita kena ambil yang 51. So I hope muat lah kot untuk sangkut 20 hanger seluar kat sini. Okay, tu done one thing. And then another one, hanger seluar. Okay, ada story pasal hanger seluar ni. Plan memang nak beli 20 pieces je sebab nak rasa seluar nak tak banyak pun 20 pieces. Tapi pagi tadi nak kira nak punya seluar around 21-22 pieces. So macam it's okay. Nasib baik nak tak direct dia check out tau. Dia dekat dalam variation dia tu satu samaan dengan 10 pieces. Masa tu nak check out tu adalah barang lain sekali nak beli. So total around banyak lah. Like macam oh serius lah banyak gila. Nak check balik. Nak tak jadi beli lah masa tu. So dia nak check balik. Weh nak pergi letak. Sebab nak beli 20 hanger kan. So nak pergi letak dekat hanger ni. Nak tukar 20 pieces. Bersamaan dengan 200 pieces hanger. Sebenarnya nak check balik lah. Sebenarnya nak check balik. Kalau tak 200 hanger seluar kau nak buat apanya? Kan kau nak buat apanya? 200 pieces hanger seluar. Kau tak boleh nak buat sangkut baju pun. So nak terus tukar. Weh nasib baik. Nak terus tukar kepada 2. So 2 bersama dengan 20 pieces. Dia ada banyak colour tapi saya tertarik nak beli warna putih. This one. So ni 10 pieces. So this one another 10 pieces. Unboxing. Tapi hanger yang ini dia ada defect. Tak tahu boleh hilang ke tak. Weh, dia ada defect. Yang ini okey. Like putih semua. Yang ini dia putih. Tapi nampak tak? Dia macam like tak nampak lah dalam kamera. Dia macam like ada kotor-kotor lah. Coklat-coklat. Nampak tak? Tak tahu dah dalam kamera nampak ke tak. Kita cuba buka. Boleh hilang tak? So di sini ada 10 pieces. Dia material dia stainless steel. Tapi this one something like getah. Material dia. See, dia macam like ada kotor-kotor. I don't know boleh nampak ke tak dalam kamera. Yes, tapi saya cuba membersihkan. Boleh hilang guys, boleh hilang. Mesti ibu tengah tunggu barang ibu. Sebab barang ibu ada kat sini nak terambil. Nak tak tengok ni kan nak punya barang. Pelik juga apa benda yang besar sangat ni. Sebab yang lagi satu barang tu yang nak tengah tunggu tu memang like betul-betul besar. So this is my cat video sebab hari ni 31 Mac around 3 April insyaAllah nak dengan parents nak pergi rumah kakak saja, nak beraya rumah kakak dengan Abang Ipar. Saya kakak dengan Abang Ipar lah. Ibu dengan ayah nak pergi rumah anak menantu lah gitu. So kita ada membela kucing awak. Kita ada majikan bulu. Bila kita ada majikan bulu, si bulu, kita macam tak sampai hatinya nak tinggal. So kita tak nak menyusah. Aku dah kata dah berterabur. Korang tengok ni. Si apa-apaan ini Miska? Apalah yang berterabur sangat tah. So kita tak naklah susahkan jiran, nak minta tolong jiran, tolong bagikan makan. And budak-budak ni pula, dia pula jenis yang makan awal pagi tau. Like subuh-subuh tu dia nak makan jajan, dia nak makan dia punya kibbles. Pagi-pagi dia nak breakfast juga. So kita orang bagi awal-awal pagi. Jadi dia dah terbiasa tau rutin dia awal pagi.
So bila awal pagi macam tu, kita orang tinggalkan dia, contoh kita orang pergi travel ke apa kan, takkanlah nak suruh jiran pagi-pagi pukul 6, pukul 5 pagi datang rumah untuk bagi budak-budak ni makan. Ini pun rezeki lah, rezeki gila. Mula-mula nak tunggu sampai dia murah. Harga asal dia, harga betul-betul asal dia, nak tak tahulah betul ke tidak, tapi dekat dalam Shopee tu state RM440. Tapi dia dah cut, maksudnya masa dia jual dekat Shopee tu jadi 120 something lah, 120, 122 macam tu lah. Ni nak ambil yang single bowl sebab dia adik dengan abang, so dia boleh je nak share kan. So nak ambil yang single bowl with video. So bila kucing saya makan, saya boleh tengok daripada jauh. Lepas tu dia orang claim yang bekas ni kedap udara. So makanan kibbles dia tak akan lemau, tak akan rosak, tak akan masuk semut. So kita try nanti. Ini ada dia punya charger. Oh, so pasal harga tadi kan, harga dia asal 120, 122. And then nak cuba check dekat TikTok dapat murah sikit 118. Tapi nak macam, saya tak apalah, kita hold dulu. Tiba malam tu, nak macam sajalah tengok Shopee balik kan. Tengok balik, tiba-tiba daripada 120 dekat Shopee, dia jadi RM89-nya. Ada flash sale kot that time, pukul 10 malam macam tu, like random, tiba-tiba. So macam terus proceed yang terus beli. Kau jangan fikir panjang, nanti kau rugi, jangan tamak. Once dah, 120 jadi 89, murah gila kot. So macam, I bought it. Nanti kita cuba saya tak kira macam mana. Maksudnya masuk sayang. Dia macam tu. Tada, kita cuba isi dia punya kibbles kat dalam ni. I think yang ini 4 liter. 4 liter ke sampai ke 4 liter? I don't know lah. Hopefully cukup lah ya anak-anak bulu saya. Nanti kita kena install apps dia tu. And then kita boleh schedulekan makanan dia ikut timing. So makanan dia akan keluar ikut timing yang kita dah set. At the same time kita boleh tengok video, which is kalau budak-budak ni nak makan ke apa, kita boleh record video. And kalau tak silap dia ada voice call. Ya, dia ada voice call. Dia ada voice call, can be manually turn on and you can capture and record. Okay, ada feeding records, ada boleh play the recording juga. And sampai sekarang saya tak tahu apa benda. Dalam kotak ni ada like biji-biji yang terabur tu. I don't know apa benda. Kucing boleh makan ke? Ataupun biarlah. Oh no guys, no. Dia punya ni silika gel bocor. Guys, okay, now dah tahu. It's not makanan kucing, it's not a free gift. Okay. Sebab baik aku tak bagi kucing-kucing akunya. So sekali akulah kena fikir balik ni, berterabur ni. Hai cat dah ada, cat feeder diorang. Yay. So boleh pergi travel dengan tenang. Tak risau si bulu, tak diberi makan, kebulok. Okay. So that's all unboxing 4 item saya. So nanti Nat akan letak semua link dekat bawah, dekat description box. Nat punya link tree, dalam link tree Nat tu ada Shopee and TikTok shop. But these item semua daripada Shopee. Dah lama gila tak shopping dekat Shopee dengan TikTok. Tahun lepas last nak shopping dekat Shopee around bulan 8. Bulan 8, bulan 9 macam tu. Lepas tu nak tak shopping sampailah hari ni bulan 3 2026 saya baru start shopping balik. Yes, itu membuktikan bahawasanya anda boleh je hidup tak shopping. Yes, anda boleh je menahan nafsu untuk tidak shopping, ya. Okay, itu saja setakat ni. See you guys sekejap lagi. Okay, kita continue dengan unboxing lagi satu barang. Okay, bye. Guys, cat feeder ni nak baru perasan bawah ni ada bateri. Memang ada bateri dan memang dia guna bateri. Tapi dia macam ni. So maksudnya 4 bateri lah kan guys. Kan 4 bateri kan. And then mana dia punya cover no? Okay, boleh masuk sini. Ini bateri ni takkan tak ada cover weh. Sumpah lah, dalam kotak tak ada weh. Memang tak ada cover ke guys? Sumpah lah. Tak bahaya ke weh tak ada cover? Tak bahaya ke weh?
Nanti kena air habislah rosak bateri. Kan? Tak ada dong. Why? Sit down weh. Okay, then kita kena cari jalan lah macam nak tutup benda ni kan. Okay, should I complain or dia memang macam ni? Guys, macam mana ni? Hi guys, I'm back. Jadi lepas solat asar, I got my last parcel for today. Korang teka apa? Cerita ke apa? Ini adalah kipas dinding. Here, kan bilik net kan 2 tingkat. Bila 2 tingkat, nak pasang kipas ceiling bahaya. So, sementara tu nak pakai kipas berdiri. Kipas ni. Kipas ni. So, dekat sini dia dah makan ruang lah. So, ibu suggest suruh dinding. Dah lama dah ibu suggest. So, macam baru sekarang dapat beli. And of course lah, saya pun milih kipas. Bukan sebarang kipas boleh masuk bilik ni. Bukan sebarang barang boleh masuk dalam bilik ni. So, bilik ni bertema. Bilik ni adalah tema mochi. So, dia kenalah dengan tema dia. Mestilah kipas yang tema-tema mochi juga. And don't worry, kipas ni mungkin nama brand dia pelik. Tapi dia ada sirip. Saya dah check dia ada sirip. And see, dia bagi kotak dia terbalik. Tak suka. And see, dia ada like Gmat electric. Something like that lah. Dia bagi terbalik. Okay, sekarang nanti lah korang tengok je. Ada dia punya design. And kipas ni 16 inci. Okey lah kot kan. Nak letak dekat dinding. Untuk bawah ni je. Ini kalau nak pasang aircon ni akan pasang juga kipas ni. Bagi aircon tu macam rata satu bilik kan. Dia macam apa? Circulation dia tu. Okay. Alah, korang dah nampak. Yes. That is it. Of course lah, tema muji juga. Korang dah nampak tadi bila bakar. Pakcik tu. So, this is my kipas dinding kat bilik ni. So, I rough kan. Dia ada sirip and then dia ada like macam dijamin Gmat electric kan. Ayah sangat suka barang-barang yang Gmat electric. So, dia ada 3 je. Dia silver, hitam dengan maple. Ini corak maple. Okay guys. Kod dia kod maple. So, cuba sini. Yay. So, nanti kipas tu kita boleh letak mana Dadah. Jom kita cuba pasang-pasang. Wow, 16 inci. Ni cantik kan? Cantik. Tadi nak dah cakap dah dengan ayah, nanti tolong pasangkan kipas. Ayah kejap. Yay. So, apa dia? Oh, ni dia punya remote control. This one nanti kita kena pasang di sini. Oh, kita kena pasang punya. Saya tak tahu dah cara pasang. Sabar. Okay. Okay, kita ada manual. Jangan risau. Kita ada manual. Macam tu. Ini perlukan. Ini dia punya hook untuk dekat dinding. Ayah perlukan ini. Wait. Kenapa ada bateri? Is it free gift? Oh, kau berangan nak free gift Ini remote dia, bateri remote dia tengok. Kau berangan je nak free gift. Sekarang susah orang nak bagi free gift no. Berangan je kau nak free gift. Ni bateri remote gila. See? Tak ada bateri. Ini bateri dia. Kau berangan je. Sabar. Dah dalam kan. Kita
pasang dia terus. Ambil dulu. Baru betul guys. Macam gitu. Nanti remote ni kita letak dekat dalam laci. Okay, kita ada dia punya. Okay, last piece. Dah habis. Letak tepi. Dia punya motor. Tengok ni. Cooper motor, speed level, super wine, accelerator left and right, up and down, timer off. Oh, dia boleh set timer ke? Oh, nice. Kan? Saya baru tahu. Ke? Oh, yelah, ada timer lah. Remote dia ada gambar jam. So, kita boleh set lah bila nak buka, bila nak tutup. So, kalau kita tidur malam, kita buka kipas dan buka aircon untuk circulation bagi udara sejuk tu rata satu bilik. Kita boleh set timer. So, dalam 1-2 jam kita boleh set timer untuk kipas tu off sendiri. Nice, menarik. Faster efficiency, of course. Mode setting. Oh, ada mode untuk tidur. And then LED display. Ada Oh, dekat dia punya ni kot motor. Kipas ni bersaiz 16 inci. Ada remote control, yes. Metal fan blade. So, jangan risau, dia punya plug pun Asia punya, Malaysia punya plug. Yeah, dia ada digital display, like kelajuan dia. See, dia macam tu. Kat sini kan dia ada 4 skru ni kan, 1, 2, 3, 4. And then dia punya ni pun ada 4 lubang ni. So, kita kena masukkan dekat dia punya skru-skru tu. Sabarnya. Ya, huru-haranya. Skru ni semua kau kena buka dulu. Kau kena buka dulunya. Kau kena buka dulu. Kau dah buka, kau jangan hilangkan. Skru ni hitam and dia comel. Kalau dia hilang, kau nak ganti skru apa? Dia buka dulunya. Kau ni. Okay. Now, okay. Ni serious. Okay, back to class guys. Dalam ni dia ada skru kecil-kecil untuk keliling dia ni. Sebab dekat belakang ni dia ada like lubang-lubang. Ni macam lubang ni, lubang sini. Dia ada bagi skru kecil-kecil juga kat dalam ni. Sebaik saya perasan, sampai lah tak kan? Saya dapat membayangkan kekurangan kipas ini adalah apabila anda ingin mencucinya. Bila anda ingin mencucinya, anda kena buka semua skru-skru ni, okey? Itu kekurangan kipas ini. Tapi dia cantik. Korang tahu yang pasal pet feeder ni tadi, kan dia punya battery cover tak ada. Lepas tu nak minta dia hantar lah, nak komplain lah dekat dia, cakap memang tak ada cover lid tu. Lepas tu dia minta maaf lah, dia minta maaf. Lepas tu dia nak return some cash as a compensation. Saya sebagai pelanggan yang bitchy, so I said no, I don't want. I need the cover lid because I want to use it in a long term. Then how I want to cover the battery? Lepas tu dia terus macam, dear, can you give me your full address and then we will reissue the product. Lepas tu okay. Lepas tu kau fikir kau pulangkan cash, some cash compensation tu, aku boleh beli cover lid tu kat mana-mana lah. Dengan saiz pun
tak tentu. Lepas tu aku nak kena cari cover tu kat mana lah, DIY. Aku beli mahal kot walaupun dah ada diskaun, tapi still mahal, RM89. Kau jangan. Lepas tu kau nak return macam mana? Kalau kau return, kau pulangkan balik full refund, tak apa. Ni dia dah mention some cash as a compensation. So I don't want lah. Aku nak guna lama, bukannya aku beli ni untuk setakat minggu ni je aku nak pergi travel, dan berapa buang. Lepas tu beli lagi RM89, 100 lebih lagi melayang. Memang tak lah. So sorry, saya jadi pelanggan yang bitchy tadi. Jarang dia jarang gila nak tak pernah lagi bitchy macam ni. Dan alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah yang memberi rahmat. Dah siap kipas kita. Lala. Wah. Yeay. Sampai wayarnya. Sampai. It's done guys. Seriously, nombor 1 pun dah laju gila. It's not lah laju gila, tapi angin dia kuat lah even nombor 1 pun. Ni nombor 1. So, ni guna remote je. Kita tekan ni nombor 2. Ni nombor 3. Gila. Laju satisfied lah. And here, this one pun ayah dah tolong pasangkan. So nanti kita akan sangkut hang. Tak apa, kita sangkut sekarang. Sekejap. Okay guys, ni nak dah letak 20 hanger tadi. Tada. Okay, cumanya tolak. Cumanya kita ada masalah, which is kita kena usahakan untuk cabut dis papan dengan dis papan. Yang handbag yang dekat sini tadi nak dah pindahkan ke sini. So bawah tu tempat hanger, handbag, and this is my tiara, and this is maintain my jewelries, and this is my trousers lah. So bawah tu nanti, di bawah seluar dengan skirt tu nanti nak akan biarkan that tripod bag and laptop bag. That's it. Satisfied guys. DIY. Barulah boleh muat banyak, like boleh bawa banyak skirt, seluar kan. Nice. Guys, nak dah berjaya tanggalkan this one and this one shaft. Kita try dulu sangkut. Kalau seluar tu setakat boleh sampai sini and papan ni boleh pasang balik, dan kita akan pasang. Tapi kalau terlebih, dan kita biar je. Okay. And now kita slowly nak gantung seluar kita. Nanti nak tunjuk result. Okay. Hi guys, another day, another parcel. Hari ni satu parcel je sampai. At first nak tunggu dulu, nak tunggu lagi lah sebab ada another 2 parcel. Tapi tengok tadi macam jauh lagi, lambat lagi. So nak kena buka benda ni sebab I want to check for the defect. Okay. So let's unboxing. Ini antara yang paling mahal. Yang ini yang paling mahal lah untuk purchase kali ni. Dia paling mahal sebab dia custom made. So, let's check. Kita tengok. Tada! This is a blind curtain. It's not like curtain kot. Blind. Timber blind. Tingkap ni. And tingkap ni dia special. So dia kena custom. So that's why lah nak custom dia ni. Dia bukan standard size tingkap. So
So, nak order benda ni. Yang ni ukuran dia 26 inci kali dengan 90 inci. Dia saiz tingkap tu tapi dia lebih sikit. Nak lebihkan dalam 1,5 inci kot kalau tak silap. So, I order this one sebab dia tak nak pakai langsir. Okay, untuk jangka yang panjang, kalau kita pasang langsir, nanti nak kena fikir nak tukar, lepas tu nak kena basuh, lepas tu nak kena beli langsir baru, tahun baru nak beli langsir baru, something like that. So saya punya pemikiran begitu guys. So saya pilih untuk beli pakai blind. So at least kalau dia berhabuk ke apa, dia tak makan di zaman. But I think korang rasa macam mana? So at least nanti kalau dia berhabuk ke kotor ke, kita just boleh lap macam tu je. And then nanti nak custom benda ni, nak minta belah putih sebab dinding nak dah macam warna ni. It's not like nude, I don't know lah. Dia macam cream lah kot, cream. So macam nak ambil warna putih sebab bagi dia naik. Dia ada kontrak. This one, okay. So, dia dah bagi tutorial untuk pasang macam mana. So nanti kita akan minta tolong yang pasangkan. So far alhamdulillah full tak ada defect sebenarnya. Ini dia punya cover. Dia suruh check tali, tapi how lah, nanti kalau check tali dia terbuka semua, nanti susah nak gantung. Lepas tu ni panggil deco tape. Deco tape dia ni kalau ikutkan warna putih juga. So kalau macam order blend putih, dia punya deco tape pun akan putih juga. Tapi masa nak custom tu nak tanya dia, boleh tak nak colour lain? Sebab dia kain tau. Sebab kalau warna putih, nak risau dia akan bertaik lalat in future. So how nak basuh? So nak minta colour yang lebih gelap sikit. So nak minta colour ni sesuai dengan my tema bilik. So ni warna beach kot, BEECH. Ya. So dia kata boleh je kalau nak tukar upon request. 2 days later. Ada dia ada parcel. Okay, nak kena karpet baru sampai. Hari ni satu parcel juga. My second last parcel. Okay. Lagi satu parcel daripada China. So dia lebih lambat. So let's unbox ni. Okay lah. Cantik lah. Boleh lah. Agak this is my new carpet. You jangan cakap-cakap. Sikut je nak cakap-cakap. Jom kita bentangkan. Kita kena kemas dulu. Jom. Sorry guys. Nak tengah packing barang. Untuk apa? Tunggu next vlog. Oh, this is the final look. Pilih design colour ni sebab tema bilik ni sebab dia tadi dia lipat dua kan. So dia punya tekstur lama-lama okey lah kot kan. Dia memang jenis yang ringan and nipis, tapi it's comfy. So okey lah. Dadah. Memang sama dengan dalam Shopee. So okey lah. Cuma kalau dia gulung might be lagi cantik kot dia sampai. Dia ni dia dah gulung tapi dia lipat dua. So that's why dia jadi buruk di sini. Lama-lama dia okey kot. Kan? So tinggal tunggu lagi satu parcel. Silau. Tinggal tunggu lagi satu parcel. So parcel tu dia expected sampai 4 hingga 7 Februari. So korang akan nampak saya dengan baju lain dan hari yang lain. Another day, another parcel. So nanti kita sambung. Hi guys, another day, another parcel. Okay, promise ini last. Ni dua. Yang ini Evan tadi nak terkejut. Apa benda ni? Sebab saya ingat Nat tinggal satu ni je barang. So tak, dia macam ni barang apa? Order apa? Korang ingat tak? Cat feeder punya mesin tu, dia hantar battery lid cover. Yes, I think this is the lid cover. So this one adalah
rack towel. Benda ni dia ada saiz-saiz dia, panjang dia lah. Nak ambil yang paling panjang 80cm. So let's unboxing. Tada! Oops. Ni 80cm. Tada! Yes. Kenapa nak pilih yang ini? Sebab dia like macam dia slim. Dia slim, nice. Tak tahulah dekat mata nak nampak nice lah. Tapi dia memang nice. Dia like aluminium. Yeah. And then this one, Cadorla. See? Semata-mata. Tak, masalahnya kan macam banyak benda tak komplit tau yang dia orang bagi. Lid cover tak ada, silika gel yang untuk letak dekat dia punya penutup tu pun tak ada. And then mangkuk stainless steel tak tahulah supposedly ada ke tidak. Sebab dalam video-video TikTok nak tengok supposedly ada tapi dia punya tak ada. Tapi tak tahulah apa yang nak beli ni memang tak ada ke apa. Tada! So nanti kita pasang dekat pet feeder punya machine tu. Aduhlah, selamat bateri saya. Okay. Thank you. So korang kalau beli barang apa-apa dekat Shopee, nasib baik nak buat vlog. So bila ada jadi benda-benda macam ni, so ada video orang akan minta video unboxing. So bila ada apa-apa benda-benda macam ni jadi, korang boleh argue. 3 days later. My laptop baru. Korang tunggu my next video, okay? Yang tengah pasang my bidai and tower rack. Yeay. Makasih ya. You guys, it's done. Dah pasang tower rack and then ada bidai. Tapi bidai ni dia ada problem sikit. I don't know. Sebelah sini dia function well. Dia boleh buka, boleh tarik, boleh tutup macam ni kan. Yang sebelah ni untuk naikkan dia and turunkan dia. Tapi dia stuck tau. So nak kena contact balik dia punya seller. Tengoklah macam mana kalau dia boleh tolong. Sebab kita ayah dah try betulkan. So far untuk sekarang ni nak boleh guna sebelah sini je dulu. Sebab sebelah sini dia tak smooth. So kena refer balik dia punya seller. Okay, thank you ayah. So I think that's all for this video. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in my next video. Bye.